Ini Rafizi cakap depan saya. Dia kata sebenarnya aku tak risau benda lain. Aku risau apa yang berlaku sekarang ini akan kembali kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan dia akan ditangkap sekali lagi dan disumbat ke dalam penjara kerana rasuah. Masalahnya bukan dia yang rasuah. Orang lain rasuah, dia kena. Itu yang Rafizi. In fact, walaupun kena macam tu, Rafizi masih fikir kesian Anwar kan dah jadi macam tu. Kesian Anwar kena macam tu. Boleh lagi dia fikir kalau orang lain pergi mampus lah dengan Anwar Ibrahim, pergi jahanam lah dengan dia dah buang aku. Kalau orang lain. Tapi Rafizi depan saya dia tak pernah cakap macam tu. Dia kata apa? Dia kata aku risau satu benda je Is. Aku risau satu benda yang apa yang Farahash buat ni, apa yang geng-geng koroni-koroni dan juga dia punya orang yang dekat dengan dia buat ni, ialah satu hari nanti satu benda itu akan sangkut pada dia. Orang tu kena, dengan dia pun kena. Tuan-tuan, di dalam dunia yang penuh penipuan, di dalam dunia yang penuh kebejatan, di dalam dunia yang penuh kebobrokan, di dalam dunia yang penuh kesakitan dan juga kekotoran, susah kita nak mencari satu butir mutiara dan permata yang benar-benar boleh berkilauan dan jujur, tuan-tuan. Very difficult. Saya pun tak tahu. Saya saya boleh atau tidak. Saya cubalah, setakat dulu saya dijatuhkan hukuman penjara pula. Denda 5,000, saya letak jawatan. Walaupun saya boleh tak payah letak jawatan. Sebagai ketua cabang dan juga setiausaha koordinasi politik di bawah direct menteri komunikasi Datuk Fahmi Fazil. Saya boleh tak payah letak jawatan. Saya terus boleh kekal ada jawatan sampai sekarang. Saya boleh. Tapi kita faham, kita berprinsip, kita dah bersalah. Kita dah ada criminal record. Kita ambil tanggungjawab. Sebab itu prinsip yang kita cakap selama ini. Dan kalau kita implement benda ini betul-betul, kita nak jadi negara yang berintegriti. Tuan-tuan, perkataan bersih, cekap, amanah. Ini budak tahun 90-an tak ingat lah. Tapi yang lahir 80-an, 70-an tahulah slogan ini kan. Bersih, cekap dan amanah. Berintegriti, bertata kelola. Perkataan itu kita sedap jadi slogan. Tetapi bila it comes kepada pelaksanaan, bila dia datang kepada implementation, kepada kita, bila kita berdepan dengan ujian-ujian itu, soalan paling utama, mampukah kita menghadapi ujian itu? Di situ kita akan kalah. Di situ